Selepas sebulan berpuasa, menahan lapar dan dahaga, akhirnya hadir satu hari yang dinantikan, Hari Raya Aidilfitri. Perjalanan menuju Hari Raya bermula sejak awal Ramadan. Umat Islam berpuasa, memperbanyakkan ibadah dan membersihkan jiwa kita. Apabila anak bulan Syawal kelihatan, ia menandakan bulan Ramadan bakal berakhir dan Syawal pun bermula. Beberapa hari sebelum Hari Raya, anak perantau mula pulang ke kampung halaman. Sanak saudara juga berkumpul dalam satu rumah. Kemeriahan mula dirasai. Dalam sesak, itu biasa. Satu perkara istimewa di Malaysia ialah kebanyakan keluarga akan menantikan pengumuman Hari Raya Aidilfitri yang biasanya dilakukan pada 29 Ramadan jam 8 malam. Antara gelagat yang menjadi kor rakyat Malaysia ialah meneka warna baju yang dipakai oleh Syed Daniel Syed Ahmad, penyimpan mohon besar raja-raja, yang ditugaskan untuk membuat pengumuman bilakah tarikh Hari Raya Aidilfitri. Malam raya diserikan dengan laungan takbir. Rumah diwarnai dengan bermacam jenis lampu dan dihiasi pelita. Langit malam juga akan dihiasi dengan percikan bunga api. Bunyi dentuman mercun di sana sini melambangkan kemeriahan Hari Raya. Rumah dibersihkan, kuih disediakan. Ahli keluarga mula merewang menyediakan juadah untuk Hari Raya yang akan disambut keesokan paginya. Suasana ini yang membuatkan Hari Raya Aidilfitri terasa sangat istimewa. Dalam keriangan itu, rasa syukur tu disematkan dalam hati. Pagi Syawal bermula dengan mandi sunat Aidilfitri sebagai tanda menyambut hari yang mulia. Selepas itu, pakaian terbaik dan cantik akan dipakai dan bersiap untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Solat sunat Aidilfitri dilaksanakan bermula selepas matahari terbit sehingga sebelum masuk Zuhur. Kebiasaannya bermula jam 7 hingga 7.30 pagi dan bertempat di masjid, surau atau kawasan yang lapang. Solat sunat Aidilfitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Selepas selesai solat, khutbah Aidilfitri akan disampaikan. Inilah tanda kemenangan selepas sebulan berpuasa. Selepas selesai solat, barulah semua keluarga akan berkumpul dan bermaaf-maafan di hari yang mulia. Duit raya dihulur kepada kanak-kanak yang sangat menantikannya. Kemudian, semua orang akan makan juadah hari raya yang telah dimasak sebelum ni. Antara juadah yang wajib termasuklah ketupat, rendang, lemang, nasi impit, kuah kacang, kuah lodeh dan banyak lagi. Kuih raya juga menjadi menu wajib hari raya seperti tak nenas, ayam London, kuih semprit dan banyak lagi. Kuih tradisional seperti wajit dan dodol juga jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Di Malaysia, Hari Raya disambut dengan penuh kemeriahan. Tradisi rumah terbuka, ziarah menziarahi dan berkongsi juadah menjadi lambang perpaduan rakyat. Antara adat tradisi yang masih diamalkan ialah bermaafan, memberi duit raya, menghidangkan makanan tradisional dan ziarah kubur. Di Malaysia, sambutan Hari Raya adalah selama sebulan. Jadi, kita dapat lihat banyak rumah terbuka diadakan dari 1 Syawal hingga 30 Syawal. Agensi kerajaan juga turut mengadakan hari terbuka. Di sesetengah tempat, terdapat juga tradisi marhaban. Marhaban ialah amalan berkumpul secara beramai-ramai untuk membaca selawat dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW sambil berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain. Kumpulan marhaban ini juga akan dijamu oleh tuan rumah sebagai tanda meraihkan tetamu. Hari Raya mengajar kita erti kesyukuran, kesederhanaan dan kasih sayang. Ia bukan tentang kemewahan tetapi keikhlasan. Semoga semangat Aidilfitri terus hidup dalam jiwa kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian sahaja video kita pada kali ini. Jika anda berminat dengan konten berilmiah, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.